Dalam mengejar pahala dan meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, Pink and Grey Events and Production bersama Pop Art Media meraihkan mereka yang kurang bernasib baik dalam majlis iftar dekat Ibu Negara malam tadi. Menerusi jelajah Ramadan Rhythm of Peace 2016, usaha murni ini bertujuan mengumpul dana kepada anak-anak yatim dan Palestin menerusi Yayasan Salam Malaysia. Rhythm of Peace membariskan beberapa orang artis baru dan lama tanah air yang buat persembahan secara percuma amal untuk mengumpul dana. Mereka akan mengisikan wang derma itu dalam tabung yang kami sediakan. Jadi yang bestnya artis sendiri yang akan berjalan pusing yang dia akan bawa tabung-tabung tu. Nak sebab dapat makan banyak-banyak kat sini. Makanan kat sini semuanya sedap bagi saya. Sampai saya ambil makanan pun tak habis. Ada banyak makanan yang sedap-sedap. Ada makanan saya suka. Apa yang awak suka makan tadi? ABC. Ikan masak lemak. Kira-kira 28 anak yatim daripada Madrasah Rahmaniyah Rohingya dan Kebajikan Pendidikan Nur Kasih diraikan. Bagi yang ingin menghulurkan bantuan, sumbangan boleh disalurkan ke akaun bank seperti yang tertera.